Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemalangan di bengkel sering kali berlaku di nursery ataupun di tapak landscape. Pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat lakonan pendek dan tindakan yang perlu dilakukan apabila terkena renjatan elektrik. Langkah. Bukan cikgu suruh potong kayu tadi? Oh, kan? Oh, Madang kau pergi cik Messi lah? Yalah. Cara pergi kat kuci kayu. Langkah yang perlu kita lakukan ialah menutup switch utama. Langkah yang kedua, kita perlu melaporkan kepada guru. Langkah yang ketiga, kita perlu mengalirkan wayar dengan kayu kering. Langkah yang keempat, kita perlu menyelimuti mangsa dengan kain tebal. Aduh. Cara buat kursi. Aduh. Sabar. Duduk. Langkah yang kelima, kita perlu menghubungi pihak seperti bomba, pihak kesihatan dan JPAM. Kesimpulannya, kita perlu menggunakan suis yang tidak rosak. Selain itu, tangan tidak basah, tidak bermain-main di bengkel dan mematuhi peraturan bengkel. Itu saja persembahan daripada kami. Semoga memberi manfaat kepada pelajar MPV Landscape dan Nursery seluruh Malaysia.